As you guys can see, saya tengah grounding, enjoying tengok view, dengar bunyi burung, dan of course barefoot lah, barefoot. Tak pakai slipper, tak pakai kasut. So grounding ni actually banyak khasiat dia ataupun banyak manfaat dia, terutamanya untuk kita punya energy, untuk kita punya blood circulation. Kalau you guys nak tahu, boleh study lah, boleh google lah, tanya-tanya ChatGPT akan keluar. Cuma ni nak cakap, perasan tak mungkin ada di kalangan kita yang berasal daripada kampung. Budak-budak kampung dulu banyak grounding, sebab tu diorang physically sihat, susah nak sakit. Dan aktiviti grounding ni di kalangan orang dewasa dah makin kurang. Yelah, kita dah duduk kat bandar kan, bila masa kita nak pijak tanah. Tapi this is something yang kita boleh practice in order untuk improve our quality of life. Okay, as usual, ingat guys, stay positive, stay active.